Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wallazi razaqana bihuduri syahri ramadhanil karim hudan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, hidayah, inayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengutusan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan diberikan rezeki kepada kita dengan kehadiran bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati, maka marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala bersempena dengan kedatangan bulan Ramadan yang mulia ini, bulan Al-Quran, bulan keagungan, bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, bulan yang boleh kita namakan sebagai tetamu teristimewa kita insya-Allah. Jadi dalam sesi tazkirah ringkas pada kali ini, insya-Allah kita akan membicarakan berkenaan dengan keistimewaan Ramadan ataupun buah-buah tangan istimewa yang dibawa oleh tetamu istimewa kita ini, bulan Ramadan Al-Mubarak. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, suatu ketika bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in pada hari terakhir daripada bulan Sya'ban pada satu ketika. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun 'azimun." Sesungguhnya akan muncul kepada kamu bulan yang sangat agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkatan. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita teliti perkataan yang digunakan oleh baginda Nabi SAW dengan nama bulan agung, syahrun azim, syahrun mubarak, bulan keberkatan, maka kita dapati Ramadan itu sendiri secara umumnya adalah bulan yang membawa 3 kemuliaan. Yang pertamanya kemuliaan masa. Bila mana Ramadan datang kepada kita dengan peluang untuk beribadah dalam masa yang tidaklah terlalu panjang, hanya sebulan untuk kita berpuasa di siang harinya, dan untuk kita beribadah qiyamul lail dengan solat, zikir, bacaan Al-Quran dan sebagainya pada malam harinya, tetapi ia datang dengan ganjaran pahala yang terlalu banyak, gandaan pahala yang sangatlah besar, maka ia membawa kemuliaan masa bagi bulan Ramadan itu sendiri. Dan keduanya adalah kemuliaan manusia. Jika kita teliti pada satu sirah yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, satu ketika Sayyidina Talhah menceritakan tentang 2 orang sahabat daripada kalangan Badui yang tinggal di sekitar sekeliling bumi Madinah daripada kabilah Bani Bali. Jadi 2 orang
sahabat ini keduanya telah memeluk Islam bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah seorang daripada mereka adalah seorang yang sangat kuat tubuh badannya, lalu ia menyertai peperangan jihad fi sabilillah dan beliau mendapatkan syahid, mati syahid di dalam peristiwa tersebut. Adapun sahabat yang kedua, beliau diberikan umur yang lebih panjang berbanding sahabat yang pertama tadi, walaupun beliau tidak sempat untuk menyertai peperangan jihad. Dan beliau dapat hidup setahun selepas kematian sahabat yang pertama, serta sempat untuk bersama dengan bulan Ramadan yang datang selepas itu. Maka satu ketika, kata Sayyidina Talhah bin Ubaidillah dalam menceritakan bahawa beliau telah bermimpi satu malam berada di pintu syurga dan bertemu dengan kedua-dua sahabat yang telah meninggal tadi. Lalu berlaku satu peristiwa yang ajaib, yang menghairankan bagi beliau. Katanya telah datang penyeru, yakni malaikat yang menjadi penunggu di pintu syurga, memanggil kepada sahabat yang meninggal kemudian daripada sahabat yang pertama, yakni yang tidak sempat untuk menyertai peperangan jihad. Lalu beliau masuk ke dalam syurga. Kemudian datang malaikat kali kedua memanggil sahabat yang pertama yang meninggal lebih awal dan sempat menyertai peperangan jihad, lalu mati syahid di dalamnya. Maka peristiwa itu menimbulkan keajaiban di dalam hati Talhah bin Ubaidillah. Lalu keesokannya, bila bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada baginda Nabi, apakah yang berlaku sebenarnya di antara mereka? Sedang seorang yang telah mati syahid tetapi tidak dapat masuk syurga lebih awal daripada sahabatnya yang tidak menyertai peperangan syahid atau peperangan jihad. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah sahabat kamu yang masuk syurga lebih awal itu diberikan kesempatan hidup setahun lebih lama daripada sahabat yang telah mati syahid? Qalu bala, maka mereka pun mengatakan iya. Dan bukankah ia sempat untuk bersama dengan Ramadan yang datang kemudiannya, dan ia beribadah begitu dan begini di dalam bulan Ramadan tersebut, lalu kemudian ia mendapatkan kelebihan keberadaan bersama dengan Ramadan itu? Maka jawab para sahabat, iya benar. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya perbezaan antara kelebihan amalan mereka adalah sejauh langit dan bumi. Maka begitulah kalau kita lihat daripada kisah tadi, menunjukkan betapa istimewanya seseorang yang diberikan kesempatan untuk berada atau bersama di dalam bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya. Dan kemuliaan yang ketiga yang dibawa oleh Ramadan, dihimpun oleh bulan Ramadan ini adalah kemuliaan amalan. Yakni setiap amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan diberikan keistimewaan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda sehingga tidak terhitung. Sekalipun amalan yang sama dilakukan di luar bulan Ramadan, akan tetapi ganjaran dan kelebihannya tidaklah menyamai amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Sebagai contoh mudah, jika sekiranya kita meninggalkan satu hari daripada puasa Ramadan, atau dalam kata lain, kita tak puasa satu hari, kemudian kita menggantikannya selepas bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, puasa fardu, puasa qada, maka pahala yang kita dapat daripada puasa yang kita ganti itu tidaklah akan menyamai dengan satu hari puasa di dalam bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam menyambut bulan Ramadan ini, biasanya kita bila datang bulan Rajab, bulan Sya'ban, maka kita berdoa dengan doa yang warid daripada baginda Nabi SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jadi begitulah, bagi orang-orang yang rindukan kedatangan tetamu teristimewa ini, mereka akan menyambut kedatangan bulan Ramadan itu seawal 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Akan tetapi diceritakan para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka akan menyambut kedatangan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum kedatangannya lagi. Dengan kata lain, apabila datang sahaja bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi SAW, maka ia sudah menjadi satu titik tolak kepada para sahabat untuk mereka memulakan sambutan dengan kedatangan tetamu teristimewa ini, bulan Ramadan Al-Mubarak. Hadirin yang saya kasihi, insya-Allah seterusnya kita tengok apakah buah tangan yang dibawa oleh tetamu teristimewa kita ini. Yang pertamanya, bulan Ramadan yang merupakan tetamu istimewa kita ini membawakan dengan buah tangan yang terbesar, buah tangan yang teristimewa, yakni Al-Quran. Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang mana telah diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas minal huda wal furqan. Yang merupakan petunjuk kepada sekalian manusia. Maka dalam bulan Ramadan ini, bila mana kita menerima buah tangan istimewa daripada Ramadan, yakni Al-Quran, sejak penurunannya. Sejak penurunannya 1447 tahun yang lalu hinggalah ke hari ini. Daripada peristiwa pertama penurunannya di dalam bulan Ramadan itu, maka setiap tahun kita menyambut bulan Ramadan, kedatangan tetamu istimewa ini bersama dengan kita meraihkan kemuliaan Al-Quran, yang merupakan hidayah dan juga petunjuk kepada sekalian manusia. Jadi dalam bulan Ramadan ini adalah sebaiknya untuk kita memuliakan Al-Quran yang dibawa oleh Ramadan itu dengan kita memperbanyakkan bacaannya. Kita menggandakan bacaannya sebanyak yang mungkin. Dan seboleh-bolehnya kita mentadabburkan pula makna-makna ayat daripada Al-Quran yang kita baca itu. Moga-moga kita mendapat rahmat, mendapat keistimewaan yang dibawa oleh Ramadan pada kali ini, insya-Allah. Dan buah tangan yang keduanya ialah ibadah puasa itu sendiri. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, Ramadan adalah satu-satunya bulan yang mana difardukan atau diwajibkan ke atas setiap orang Islam untuk berpuasa. Mana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sesungguhnya difardukan, yakni diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana difardukan ke atas kaum sebelum kamu. Jadi mungkin daripada kalangan kita ada yang beranggapan puasa ni sebagai satu ujian semata-mata. Puasa sebagai, mungkin ada yang menganggap puasa sebagai satu deraan fizikal, kerana kita perlu menghadapi keadaan lapar dan dahaga, bersabar untuk menanti masa untuk berbuka, masa untuk menunaikan keperluan fizikal kita untuk makan dan minum. Tapi sebenarnya apa yang perlu kita sedar, puasa itu adalah buah tangan yang istimewa yang dibawakan oleh semata-mata bulan Ramadan kepada kita. Kerana apa? Kerana tidak ada bulan yang boleh kita berpuasa padanya secara puasa yang wajib. Tidak ada. Dan puasa Ramadan tersebut datang dengan ganjaran pahala yang sangat-sangat besar.
datang dengan manfaat puasa dari segi kesihatan yang sangat banyak. Ya. Sehingga kan ganjaran yang diberikan itu tidak sama berbanding dengan kita berpuasa di luar bulan Ramadan. InsyaAllah. Dan seterusnya, buah tangan seterusnya adalah gandaan pahala bagi setiap amalan, khususnya amalan puasa yang fardu tadi. Jadi dalam hadis yang awal tadi, sambungannya maka kata Nabi SAW, man taqarraba fihi, barang siapa yang melaksanakan atau yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan itu, bi khislatin minal khair, dengan sedikit daripada amalan kebajikan, daripada amalan yang disunatkan, daripada amalan yang digalakkan, sama ada dalam bentuk sembahyang sunat, dalam bentuk bacaan Al-Quran, dalam bentuk sedekah dan sebagainya, hatta dalam bentuk apa sahaja amalan membantu sesama manusia. Nah, karena kata Nabi, kaman adda faridata fima siwah, maka ganjaran baginya sama seperti orang lain yang melakukan amalan fardu di luar bulan Ramadan. Jadi begitulah besar sekali ganjaran pahala, gandaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tetamu istimewa kita Ramadan ini. Dan kata Nabi lagi dalam hadis tersebut, kullu amali ibni Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam itu akan digandakan pahalanya. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, dan setiap kebajikan itu digandakan pada kebiasaannya dengan 10 kali ganjaran atau 10 kali ganda kiraan. Ila sab'i ma'ati da'fin, hinggalah ke paling banyak 700 kali ganda. 700 gandaan. Maka setiap setiap amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu, ganjarannya diberikan sekurang-kurangnya 10 pahala dan sebanyak-banyaknya 700 pahala atau 700 kali ganda pahala. Berbanding dengan bulan-bulan biasa. Illa saum, kata Nabi, melainkan puasa. Kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah buah tangan yang istimewa daripada tetamu Ramadan kita. Fa innahu li, kata Allah dalam hadis yang disebut tu, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu semata-mata bagiku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan ganjaran seperti mana yang aku kehendaki, kata Allah melalui hadis kursi tersebut. Jadi kalau kita perhatikan tadi, kembali kepada buah tangan ibadah puasa itu sendiri, maka kita nampak betapa besarnya dan agungnya ibadah puasa itu dikecualikan atau diasingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkiraan gandaan pahala di dalam bulan Ramadan itu sendiri, sehingga kan tidak diberitahu berapa jumlahnya, yakni lebih daripada 700 kali ganda pahala. Maka dia tertakluk kepada bagaimana puasa yang kita lakukanlah, yang mana disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan tingkatan puasa yang 3. Puasa yang awam, puasa yang khusus, dan puasa khususul khusus yang kita ketahui. Jadi, kalau kita dapat capai puasa yang khusus sekurang-kurangnya pun, insya-Allah ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya lebih daripada 700 kali ganda, insya-Allah. Dan buah tangan seterusnya ialah hadiah Lailatul Qadar daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan bulan Ramadan. Yang mana kata Nabi SAW dalam hadis tadi, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang mana padanya ada satu malam yang istimewa, yang khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni saat, detik dan masa di dalamnya malam tersebut adalah dinilai
di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada tempoh masa beribadah selama 1000 bulan. Jadi betapa besarnya hadiah Lailatul Qadar yang dibawa oleh Ramadan ini, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan ganjaran yang lebih banyak berbanding dengan ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang kemungkinan tempoh beribadahnya melebihi 1000 bulan. Sebagai andaian, sekiranya kita bekerja sehingga umur 100 tahun, barulah kita berpencen. Mungkin kita mulakan bekerja di pejabat atau di sekolah atau di mana-mana kementerian ketika umur kita 25 tahun. Sehingga 100 tahun, maka tempoh pekerjaan yang kita lakukan baru berjumlah 75 tahun. Sekalipun gaji yang kita terima mungkin satu hari RM1,000 sebagai contoh. Tetapi nilaian kelebihan malam Lailatul Qadar yang tempohnya hanya beberapa jam sahaja untuk kita beribadah di dalamnya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada tempoh masa kita bekerja selama 75 tahun dengan gaji satu hari mungkin RM1,000 tersebut. Bagaimana Allah Ta'ala sebut, satu ibadah sahaja dijanjikan dengan 700 pahala. Tidak termasuk puasa. Jadi dalam satu malam Lailatul Qadar, dalam bulan Ramadan itu banyak ibadah yang dapat kita lakukan. Kalau 5 dah 3,500 pahala. Jadi cuba bayangkan satu malam yang tempoh beberapa jam sahaja kita dapat 3,500 pahala berbanding dengan gaji yang kita bekerja kalau andaian kita bekerja dengan satu hari RM1,000. Nah, jadi itulah antara hadiah istimewa yang dibawa oleh Ramadan. Seterusnya, hadiah rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam sambungan hadis tadi, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Ia adalah bulan yang mana di awalnya dibentangkan atau disediakan dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, wa awsatuhu maghfirah, dan di pertengahannya dijanjikan dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Begitu juga dengan hadiah al-'itqu minan nar, kelepasan daripada api neraka yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis tersebut, wa akhiruhu 'itqun minan nar, dan di pengakhiran bulan Ramadan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelepasan daripada api neraka. Dan inilah janji yang sebenar-benarnya yang kita tunggukan, yang kita harap-harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijauhkan atau dilepaskan daripada azab api neraka dengan kedatangan tetamu istimewa bulan Ramadan ini, insya-Allah. Dan yang terakhir sekali untuk saya sebutkan di sini adalah buah tangan al-kafaratu minadz-dzunub, kifarat daripada sekalian dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita sebagai manusia biasa tak dapat lari daripada melakukan kesalahan dan kesilapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana membawa kepada kita berada dalam keadaan dosa. Berada dalam keadaan dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Maka Nabi SAW memberikan jaminan kepada kita dengan kedatangan bulan Ramadan ini untuk tawaran mengkifaratkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum ini, dengan sebuah hadis yang kata Nabi SAW, as-salawatul khams, solat 5 waktu satu hari itu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan setiap Jumaat hingga ke Jumaat yang akan datang, wa ramadhanu ila Ramadan, dan setiap Ramadan di antara satu Ramadan ke Ramadan yang akan datang,
mukaffiratun lima bainahunna, adalah satu hadiah ataupun tawaran untuk mengkifaratkan dosa-dosa kita yang ada di antara keduanya. Dosa-dosa yang ada di antara bulan Ramadan ke satu Ramadan, di antara satu Jumaat dengan satu Jumaat, di antara satu sembahyang ke satu sembahyang. Maka kalau kita perhatikan di sini, bulan Ramadan inilah, tetamu istimewa inilah yang telah menghimpunkan ketiga-tiga peluang untuk kita mengkifaratkan dosa-dosa kita yang telah lalu, wal'iyazubillah. Dosa antara semayang dikifaratkan setiap kali kita solat. Dosa antara satu minggu Jumaat ke Jumaat yang lain dikifaratkan setiap kali datangnya hari Jumaat lalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa yang telah kita lakukan setahun yang lalu, sejak selepas Ramadan yang lalu, insya-Allah dijanjikan dengan kifarah daripada Allah Subhanahu wa taala, idza jtanabal kaba'ir, selama mana kita menjauhi dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup dulu setakat tu untuk kali ini, insya-Allah. Moga-moga dengan kedatangan tetamu kita yang teristimewa Ramadan 1447 ini akan membawa kita menjadi seorang hamba, seorang insan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih hampir kepada penciptanya, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.